Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi bersiaran bersama PTV. Saya Zahra Imani binti Muhammad Rasmadi. Bersiaran secara langsung bersama saya. Hari ini bagi sambutan Hari Guru SK Bandar Estate. Mari kita saksikan. 1, 2, 3, 4. Sekarang kita akan temu bual guru besar. Cikgu, apakah pandangan cikgu tentang kebaikan sambutan Hari Guru yang dijalankan hari ini? Okey, baik Zahra, terima kasih. Untuk Hari Guru pada tahun ni saya lihat sangat meriah. Kita dapat gabungkan 2 sesi untuk satu hari dan kita mendapat sokongan yang banyak daripada pertama ibu bapa, pengusaha bas, daripada guru-guru sendiri. Kita ada 14 guru praktikal yang membantu kita, campur lagi 5 daripada universiti. Dan pada kali ini saya lihat sangat meriah kerana melihat begitu cikgu betapa teruja untuk dengan temanya Back to School. So hari ini kita akan teruskan lagi dengan beberapa aktiviti yang sedang lagi dalam perjalanan majlis. Saya ucapkan terima kasih. Selamat Hari Guru kepada semua. Semoga Hari Guru ini penuh ceria untuk semua guru dan cikgu lebih seronok untuk mengajar. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Ustaz Razak, apakah tujuan sambutan Hari Guru dijalankan? Alhamdulillah, terima kasih kepada Zahra Imani. Okey, baik. Tujuan Hari Guru pada hari ini dijalankan adalah untuk kita nak meraihkan guru-guru Sekolah Kebangsaan Bandar Estate yang mana telah banyak memberi pengorbanan, memberi semangat tunjuk ajar kepada anak-anak didik semua. Hari ini juga kalau kita tengok daripada pagi tadi juga guru-guru kita diraihkan dengan begitu hebat oleh anak-anak semua. Dan di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di Sekolah Kebangsaan Bandar Estate dan juga kepada guru-guru di Malaysia. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Cikgu Atul, bagaimanakah pandangan cikgu tentang perjalanan program pada hari ini? Okey, baik. Terima kasih Zahra Imani. Okey, pertama sekali saya ingin mengambil kesempatan ingin mengucapkan terima kasih kepada para pentadbir, kepada PIBG, kepada Kebatik, pengerusi Kebatik Ustaz Abdul Razak, kepada semua guru-guru kerana telah memberikan kerjasama yang baik. Okey, kerana pada hari ini kita mengadakan sambutan Hari Guru, kita mengadakan satu sesi. Jadi kemeriahan itu lebih daripada 2 sesi. Okey, apa-apa pun saya mengucapkan terima kasih kepada semua, kepada guru-guru dan juga murid kerana atas kerjasama yang baik. Selamat Hari Guru kepada semua. Terima kasih cikgu. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami.
tersayang, guru tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis,